Kisah orang soleh yang doanya dimakbulkan. Kisah lelaki yang terperangkap dalam gua. Pada zaman dahulu, ada 3 orang lelaki bermusafir bersama. Dalam perjalanan, hujan turun dengan lebat. Lalu mereka berlindung di dalam sebuah gua di kaki bukit. Tiba-tiba, seketul batu besar jatuh dari atas dan menutup pintu gua. Gelap, sunyi dan tiada jalan keluar. Mereka cuba menolak batu itu tetapi tidak mampu. Dalam keadaan terdesak, salah seorang berkata, "Tiada siapa yang dapat menyelamatkan kita kecuali Allah. Marilah kita berdoa dengan menyebut amalan terbaik kita." Doa lelaki pertama, dia berkata, "Ya Allah, aku mempunyai ibu bapa yang sudah tua. Aku sentiasa mendahulukan mereka sebelum anak dan isteriku. Pernah satu hari aku pulang lewat, mereka sudah tidur. Aku berdiri sepanjang malam menunggu mereka bangun hanya untuk memberi mereka minum dahulu. Jika aku lakukan ini keranamu, maka tolonglah kami." Batu itu berganjak sedikit, tapi masih belum cukup untuk keluar. Doa lelaki yang kedua. Dia berkata, "Ya Allah, aku pernah hampir melakukan maksiat dengan seorang wanita yang sangat aku cintai. Tetapi aku tinggalkan perbuatan itu kerana takut kepadamu. Jika itu benar ikhlas keranamu, selamatkanlah kami." Batu itu berganjak lagi, tetapi masih sempit. Doa lelaki ketiga. Dia berkata, "Ya Allah, aku pernah mengupah seorang pekerja, tetapi dia pergi tanpa mengambil upahnya. Aku melaburkan upah itu hingga menjadi banyak harta. Apabila dia kembali, aku berikan semuanya tanpa mengambil sedikit pun. Jika itu keranamu, keluarkanlah kami." Akhirnya, batu itu berganjak sepenuhnya. Mereka pun keluar dengan selamat.